Macam mana nak tahu jawapan ni betul ke tak Tak nak try guna Pocket Mat ke? Haa lah. Jom kita download Pocket Mat. A few moments later. Jadi, mari kita belajar cara menggunakan Pocket Mat. Jom! Jadi, saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi Pocket Mat untuk tajuk persamaan linear bab 6 tingkatan 1. Mari kita tengok. Nama diberi Nur Adin Rafizrin binti Roslan dari jurusan Pendidikan Matematik tahun 1, nombor matrik A24HP 0123. Aplikasi yang dipilih bagi memudahkan pelajar untuk belajar topik persamaan linear ialah Pocket Mat. Pelajar boleh memuat turun daripada Apple Play Store ataupun Google Play Store. Saya akan terangkan apa itu Pocket Mat. Pocket Mat ialah aplikasi mudah alih ataupun platform digital yang membantu pelajar memahami dan mengaplikasikan konsep matematik secara interaktif, mudah, praktikal, hanya menerusi telefon atau tablet. Fungsi utama Pocket Mat adalah memberi latihan interaktif seperti soalan kuis, latihan bergrade dan ujian yang berkaitan dengan topik matematik seperti kebarangkalian, statistik, model linear, pengaturcaraan matematik dan juga penggunaan fungsi dan graf. Lain daripada latihan interaktif, Mat juga dapat visualisasi data dan graf seperti menyediakan carta, graf interaktif dan simulasi untuk membantu pemahaman yang lebih mendalam terhadap data dan model matematik. Lain daripada itu, Pocket Mat juga dapat membantu pelajar untuk menunjukkan cara penyelesaian masalah matematik secara sistematik. Selain itu, Pocket Mat juga dapat menunjukkan cara penyelesaian masalah langkah demi langkah untuk pelajar lebih memahami topik tersebut. Termasuk fungsi kalkulator untuk matriks, regresi linear, nilai min, sisihan piawai dan sebagainya. Oleh itu, aplikasi ini memberi manfaat kepada pelajar seperti pembelajaran kendiri dan akses 24 jam di mana pelajar boleh belajar di mana-mana dan bila-bila masa sesuai untuk ulang kaji dan persediaan peperiksaan. Dan juga aplikasi ini dapat mempercepatkan pemahaman konsep kompleks kepada pelajar kerana aplikasi menggunakan simulasi dan animasi untuk memahami konsep yang sukar seperti pemodelan matematik atau keberangkalian bersyarat. Akhir sekali, aplikasi ini sangat sesuai untuk topik seperti statistik di mana pelajar boleh input data dan terus lihat graf atau analisisnya. Jadi, mari kita meneliti elemen di paparan skrin dalam aplikasi Pocket Mat. Mari kita lihat. Bagi fungsi butang papan kekunci untuk pelajar menaik masalah soalan matematik yang ingin diselesaikan. Untuk menggunakan paparan gambar, pelajar boleh klik di bahagian kiri aplikasi bagi memilih soalan matematik yang ingin diselesaikan. Jadi, saya akan memperkenalkan konsep matematik yang ingin saya huraikan pada hari ini iaitu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Seperti yang kita dapat lihat dalam slide iaitu formulasinya ialah AX tambah BY sama dengan C. Untuk standard kandungan pertama, pelajar haruslah mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Selain itu, pelajar juga haruslah membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Bagi memperkukuhkan pengetahuan pelajar hendaklah dapat menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Akhir sekali, pelajar dapat mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Tanpa melengahkan masa, saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi Pocket Mat. Saya akan menggunakan contoh soalan 3x tambah y sama dengan 22. Mari kita lihat cara menggunakan aplikasi Pocket Mat secara paparan bergambar.
Selain daripada penunjukan cara penyelesaian masalah langkah demi langkah, aplikasi Pocket Map juga dapat menghasilkan video penerangan secara spesifik. Jadi, mari kita lihat video yang telah dihasilkan oleh aplikasi Pocket Map soalan sebentar tadi. Today we'll solve a simple linear equation in two variables and visualize its solutions. The equation is 3x plus y equals 22. First, we isolate y. Subtract 3x from both sides. That simplifies to y equals 22 minus 3x. If you prefer, you can also solve for x in terms of y. Starting from 3x equals 22 minus y, we divide by 3. Now, let's graph the line y equals 22 minus 3x. We'll draw axes and plot this line, which represents all solution pairs x, y. For example, when x equals 2, y equals 22 minus 3 times 2, which is 16. Selain daripada video penerangan dan cara penyelesaian masalah langkah demi langkah, aplikasi Pocket Map juga dapat menghasilkan soalan praktis bagi pelajar mengasah lagi bakat mereka dalam topik tersebut. Di sini dapat kita lihat soalan praktis yang dihasilkan oleh aplikasi Pocket Map tersebut. Jadi, dapat saya hubung kaitkan aplikasi Pocket Map untuk konsep matematik bagi topik persamaan linear. Iaitu yang pertama, interaktif menyelesaikan persamaan di mana pelajar boleh masukkan persamaan dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan aplikasi Pocket Map akan bantu menyelesaikannya secara interaktif. Lain daripada itu, aplikasi Pocket Map juga dapat menyelesaikan langkah secara automatik di mana Pocket Map dan seumpamanya tunjukkan langkah demi langkah bagaimana untuk mencari nilai X dan Y bagi persamaan tersebut. Akhir sekali, aplikasi Pocket Map juga boleh simulasi sistem koordinat Cartesian di mana aplikasi boleh digunakan untuk plot titik, lukis garis dan tunjuk persilangan yang sesuai dengan kehendak standard kandungan 6.2.4. Sebagai kesimpulan, aplikasi Pocket Map bukan sekadar aplikasi untuk pembelajaran tetapi juga satu inovasi pendidikan yang membawa perubahan positif dalam cara pelajar menguasai subjek matematik. Dengan pendekatan yang interaktif, mudah dan fleksibel, Pocket Map membolehkan pelajar belajar mengikut rentak mereka sendiri di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Lebih daripada itu, penggunaan Pocket Map juga menggalakkan penguasaan kemahiran teknologi dalam kalangan pelajar, keperluan yang penting dalam era digital masa kini. Oleh itu, Pocket Map bukan sahaja memperkukuh kefahaman matematik, malah menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara melalui integrasi teknologi secara bijak dan berkesan. Dengan kata lain, Pocket Map adalah langkah ke hadapan dalam memperkasa generasi pelajar yang celik teknologi dan mahir matematik. Sekian daripada saya, itu sahaja. Oh, senang je sebenarnya guna aplikasi Pocket Map ni. So, kita boleh study bila-bila masa je. So, lepas ni bolehlah kita study lagi banyak-banyak kan? So, saya nak buat soalan lain lah. Bye! Jumpa lagi!